Assalamualaikum semua. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu pengetahuan berkenaan dengan media digital sebagai medium berdakwah pada masa kini. Apa itu media digital? Media digital adalah segala bentuk media yang menggunakan teknologi digital dan juga internet untuk menghasilkan, menyimpan, menyebarkan dan menerima maklumat dalam teks, gambar, audio atau video. Media digital juga berfungsi melalui peranti elektronik seperti telefon pintar, komputer dan juga tablet. Ia boleh diakses secara dalam talian ataupun luar talian. Antara media digital yang selalu digunakan oleh kita adalah aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok dan juga Facebook. Selain daripada itu, aplikasi video digital yang sering kita gunakan untuk menonton vlog ataupun movie seperti YouTube, Netflix dan banyak lagi. Serta aplikasi untuk kita berhubung secara dalam talian seperti Zoom, Telegram dan juga WhatsApp. Sudah panjang lebar saya terangkan apa itu media digital. Apa kaitan media digital dengan dakwah? Mari saya terangkan. Pada era serba moden kini, media digital merupakan salah satu medium dakwah yang berperanan besar kerana sifatnya yang pantas, meluas dan mudah untuk diakses oleh orang di seluruh dunia. Contohnya pada zaman kini, platform media sosial sering digunakan untuk menjadi medium dakwah. Ini adalah disebabkan penyampaian dari media sosial dapat disampaikan secara lebih ringkas, kreatif dan mudah difahami. Seperti contoh, banyak pendakwah selebriti kini menggunakan social media sebagai satu medium untuk mereka menyampaikan dakwah mereka. Salah satu contohnya seperti Ustazah Asma Harun. Beliau banyak menyampaikan mesej-mesej dakwah melalui social media seperti Instagram, TikTok dan juga Facebook. Jangan lupa follow Ustazah Asma Harun tau. Platform media sosial yang sering digunakan sebagai medium dakwah ini memberi kesan yang besar kerana masyarakat zaman kini banyak menggunakan media sosial. Seperti diri kita sendiri yang banyak meluangkan masa dengan media sosial, banyak ilmu yang kita boleh perolehi daripada media sosial yang kita tonton hari-hari. Bagaimana media sosial boleh menjadi medium dakwah yang paling berkesan? Contohnya seperti setiap hari kita scroll TikTok. Banyak video-video yang berdurasi pendek yang berkongsi tentang ilmu agama, sepatah ayat Al-Quran yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran ataupun peringatan untuk diri kita. Melalui video-video dakwah yang disebarkan di media sosial ini, ia bukan saja dapat diakses oleh orang di dalam negara seperti di negara Malaysia, malah ia boleh juga diakses oleh orang yang berada di luar negara. Nampak tak bagaimana penyebaran dakwah tu berlaku? Maknanya masyarakat dari berlainan negeri atau negara sekalipun dapat mengakses apa saja perkongsian dengan hanya satu carian di media sosial. Bahkan kadang-kadang ia muncul dengan sendirinya tanpa kita cari. Betul tak? Selain itu, aplikasi video digital seperti YouTube dan lain-lain lagi juga boleh dijadikan medium dakwah. Bagaimana melalui vlog ini dapat kita sampaikan dakwah? Contohnya seperti content creator melakukan video, mereka menyelitkan rutin ibadah harian mereka dalam vlog mereka. Kat situ pun dah dikira dakwah tau. Selain daripada itu, platform di YouTube ini juga banyak video-video podcast yang berkaitan dengan keagamaan. Contohnya berkongsi tentang cerita-cerita tentang sirah Nabi ataupun kejadian kiamat. Video-video ceramah ustaz dan ustazah pun banyak dikongsikan di YouTube. Jadi, kat situlah medium dakwah sebenar. Jadi, daripada video-video yang menarik ini, daripada situlah medium dakwah dapat disampaikan dan dapat menarik hati-hati penonton dan ia menjadikan dakwah ini lebih mudah dan khususnya kepada generasi muda. Memandangkan zaman kini dah moden, banyak aplikasi untuk berhubung secara atas talian dah wujud. Sepertinya yang tadi saya dah sebutkan, Zoom, Telegram, WhatsApp dan banyak lagi.
bagaimana ia menjadi medium dakwah. Teringat masa zaman PKP 2019 dulu, banyak aktiviti kerohanian yang dilakukan secara atas talian, betul tak? Contohnya seperti ceramah agama, usrah dan banyaklah lagi program-program yang dilakukan secara atas talian. Interaksi secara dua hala menggunakan aplikasi-aplikasi ini juga membuka ruang untuk kita berhubung dan juga berkongsi komen ataupun reaksi dan juga ilmu sesama masyarakat. Ini menjadikan dakwah bukan lagi bersifat sahala, tapi dia dua hala kerana kita ada komunikasi antara pemberi ilmu dan juga penerima ilmu. Malah daripada medium ini juga ia membuka ruang dialog, soal jawab dan juga perkongsian pandangan yang membina kefahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Daripada situlah kita boleh dapat dakwah ini bukan sahaja boleh dilakukan secara realiti, tetapi boleh dilakukan secara alam maya juga. Menarik kan? Hebat bukan teknologi zaman kini? Jadi, sebagai kesimpulannya, apa yang saya dapat rangkumkan melalui penjelasan saya tentang media digital sebagai medium dakwah ini adalah media digital ini digunakan sebagai saluran dakwah moden yang sangat berkesan apabila ia digunakan secara beretika, berhikmah dan juga berlandaskan ilmu. Nak guna media digital ni pun perlukan ilmu tau. Bukan main saja guna. Melalui inisiatif menyampaikan dakwah menggunakan media digital ini juga bukan sahaja dapat menyampaikan mesej tentang Islam, malah ia juga membentuk kefahaman, akhlak dan juga membina skill diri untuk menyesuaikan agama dan juga zaman serba moden kini. Dapat tak apa yang saya sampaikan? Semoga apa yang dah saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk semua. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.